SKBBK lindungi pekerja di luar waktu bekerja. Skim Kemalangan Bukan Bencana Kerja SKBBK yang bakal dilaksana akan menjadi rangka kerja undang-undang terbaru untuk memastikan pekerja dilindungi terutama ketika di luar waktu bekerja, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata pengenalan skim pelindungan itu berpunca dari kesedaran bahawa tekanan kerja tidak terhenti hanya di pintu pagar kilang atau pejabat. Dalam era pengaturan yang fleksibel dan panjang, pembaharuan ini akan melaraskan pelindungan dengan realiti cara setiap orang hidup dan bekerja hari ini. Apa yang penting, ia akan memanjangkan perlindungan sepanjang masa, menyedari bahawa kemalangan dan kecederaan tidak mengenal waktu, katanya di petik media perpaduan. Bila berkata demikian ketika menyampaikan ucap pertama pada Forum Keselamatan Sosial Dunia WSSF 2025 pada Isnin. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Sumber Manusia Steven Sim dan Presiden Kesatuan Keselamatan Sosial Antarabangsa ISSA yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Perkeso Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad. Media sebelum ini melaporkan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 kurungan Akta 4 akan dipindah untuk memperkenal dan memasukkan seksyen baru khusus berkaitan SKBBK. Ketika ini di bawah akta berkenaan terdapat dua skim iaitu skim bencana pekerjaan dan skim keilatan. Namun ia lebih menumpukan kepada pelindungan ketika waktu bekerja. SKBBK diperkenal bertujuan memastikan liputan perlindungan 24 jam sehari dalam tempoh 7 hari seminggu kepada pekerja yang layak semasa tempoh penggajian. Mengulas lanjut, PMX yang juga Menteri Kewangan berkata, perlindungan sosial bukan sekadar sistem birokrasi pemberian faedah tetapi ia harus dilihat sebagai infrastruktur moral. Dalam tradisi Islam, beliau menegaskan Baitul Mal diperkenal sejak dulu untuk memastikan kekayaan digunakan untuk memberi manfaat kepada orang lain, khususnya golongan miskin, balu, yatim piatu serta warga emas. Berpandukan prinsip ini, Malaysia membentuk semula perlindungan sosialnya sendiri. Kami memperluaskannya kepada mereka yang sudah lama berada di luar perlindungan. Sebagai balasan kepada pekerja tidak formal, suri rumah serta pemandu gig yang turut menikmatinya, katanya di petik media perpaduan. In the Islamic tradition, for example, the Baitul Mal ensured that wealth serve the poor, the widow, the orphan and the elderly. The legacy of justice and solidarity continues to inspire us. Guided by these principles, Malaysia is reshaping its own social protection. We're extending security to those who have long stood outside the net. The informal worker, the homemaker, the gig rider who delivers to our doors but enjoys little security in return. Ahli Parlimen Tamun itu berkata Malaysia bersedia menuju negara menua dengan data menunjukkan menjelang 2030, 1 daripada 7 rakyat Malaysia akan berumur lebih daripada 60 tahun. Perubahan ini akan memberi kesan besar kepada bentuk masyarakat kita dan kita mesti bersedia. Warga emas membawa kebijaksanaan dan kemahiran. Tugas kita ialah menyediakan penjagaan yang perlu serta untuk membolehkan mereka terus menyumbang supaya proses penuaan dilihat sebagai fasa yang bermaruah dan penuh potensi, ujarnya lagi. WSSF 2025 mengangkat tema Shaping Social Security for a World in Transition yang dihadiri 1,500 peserta dari 135 negara termasuk menteri, ketua pegawai eksekutif, pakar teknikal serta wakil badan antarabangsa seperti Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO dan Bank Dunia. Forum 5 hari bermula Isnin sehingga Jumaat ini berjaya menjadikan Kuala Lumpur sebagai hub perbincangan antarabangsa serta himpunan terbesar dunia mengenai perlindungan sosial. Ketika memulakan ucap pertamanya, PMX berkata, WSSF 2025 merupakan satu persidangan yang sangat penting untuk menyedia kerangka terbaru bagi memperbaiki permasalahan perlindungan sosial masyarakat yang wujud ketika ini. Saya percaya ini akan memberikan sambutan serta usul untuk kita perbaiki langkah-langkah yang sedia diambil dan mungkin ditingkatkan untuk mengurangkan tekanan dan beban. Seperti mana kita tahu, kita melonjak ke alam dan dunia digital serta pertumbuhan yang lebih segar dan teknologi baharu. Namun kejayaan kita tidak harus ditandai dengan mercu kemegahan bangunan tetapi juga keselesaan kepada masyarakat. Inilah yang menjadi teras dalam negara madani, jelasnya. Syabas dan tahniah Kerajaan Madani, terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan para jemaah menteri yang bertungkus lumus
menjalankan tugasan dan bekerja dengan penuh tanggungjawab demi rakyat dan negara tercinta. Hari demi hari, kerajaan berusaha membaik pulih menaik taraf perancangan dan usaha ke arah yang lebih baik tanpa mempedulikan tomahan yang dilemparkan oleh segolongan pihak yang dengki dan busuk hati. Justru jom cerita sentiasa mendoakan semoga segala usaha, perbincangan serta perancangan untuk memastikan keselamatan dan perlindungan rakyat yang dilaksanakan bersama bakal berjalan lancar dan sentiasa dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin.